Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sini buat video dah buat blogger dah. Buat agak tu pula lah. Hot way pula lah. Nak update semua lah ni koleksi apa? Koleksi hot way KW lah untuk Ferrari. Ferrari tu bik tahu 2025 tahun lepas. Mula tu bik dia baru balik lesen lah. Lah rasa 90 kot. 9 lepas tahun 2000 rasa tak ada dah. Tak tahu kau tak ingat nanti kena susah balik. Lama dah rasa. Apa Ferrari tak baru lesen dia. Dulu tu ada lah. Lepas tu boleh lesen terbaru untuk apa? Untuk Ferrari. Ngatuk pula dah. Ferrari duduk setel. Okey. Tanpa membuang masanya, kita ikut turn lah dah. Masa mana hak mana tu bik dulu, lepas tu hak kedia ke apa. Setahu kawal lah kalau tak betul ni tak betul lah. Silap nak apa nak setakat kawal ingat lah. Sebab keluar dia untuk mainline ni lah. Tak tu masuk Ferrari Ferrari ada ini Formula 1 Ferrari lah. Tapi tak masuk juga hak apa transporter ada dua tu. Lepas tu hak premium ke apa tu kawal tak belilah. Mahal sangat lah. Dekat mainline ni kalau reseller pun sekali ganda lah harganya. Tidak ada mahal sangat. Okey. Ya pertama sekali waktu biknya ni lah. Ferrari SFPT Stradale. Okey, ni lah yang pertama tu bik ni. Okey. Ni kita tahu berapa bukan 70 antara hak baru jugalah. Tahu 2000 lah. Lebih kurang tak tahu berapa tak ingat juga. Okey, yang kedua hak tu bik saya ingat kau rasa F40 rasa. F40 warna merah ke? Masuk F40 warna merah. Okey. F40 komisioner warna merah. Okey. Setahu saya ingat kau lah. Kalau salah sila betul lah dah. Itu tu bik ingat ni. Apa Ferrari Competizione. Payah nak sebut. Okey. Ni selesai lah untuk tahun 2025. Lepas tu dia tu bik pulak dengan color lain. Tak silap kawan. Kita tepi dulu hak mana kita review ni. Tak review lagi ni latest. Tu bik dengan mana ni? Warna hitam pula. Ferrari SF40 Stradale warna kelabu lah. Warna kelabu. Okey. Okey. Tak silap kawan lepas pada tu F40 warna apa? F40 warna kuning. Okey. Competizione. Lepas tu hak ni pula apa? Competition ni silap. Competition ni juga ni F40. Ni Ferrari 385 GTB Competizione. Italia. Lepas tu biar ni. Saya ingat kawal lah. Kau salah. Pasal tu ingat awak tahu 2020 ni. Ni nama apa ni? Ferrari to Cylindri. Okey. Cylindri. Lepas tu hak ni F40
Competition ni F40 hok ni Sony ya STH dia. Oh, on bibu lah. Wake up. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wake up kat Jepun lah. Di Jepun. Ya, kat Jepun. Kat Jepun. Oh, kat Jepun masa. Ada. Okey. Lepas tu hok biru ni. Serdale hok biru. Aku ke. Alhamdulillah. Lepas tu so hok ni. Okey. Okey. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu Dino. Yalah, Dino dulu. Okey. Satu hak ni. GT84 Composition late. Payah nak sebut balik lagi dah. Lepas tu lah dia. Lah ni lah waktu baru ni warna Itali. Aku lah. Tak international lah. Aku tak ada kat apa. Tak ada kat Brazil. Brazil tak ada kat. Ada kat USA, Brazil pula. Pala dia Brazil Piala Dunia Brazil. Ingat kalau Itali kat Piala Dunia tahu ni tak ada Itali. Okey. Itu sajalah koleksi KW rasa ni. Untuk apa? Tak tunjuk lagi. Allahu Rabbi. Ni sebelum ni. Sebelum ni. So lagi. Allahu Akbar. Ni kelabu ni. Apa ikan ni? Ikan ni. Serdale. Allah tinggal. Banyak lah gitulah. Lepas tu baru ngelah nyonge hak ni. Sorry. Oh ni kau tak tunjuk. Yalah. Oh ni dulu. Lepas tu baru hak ni. Tu Skoda dulu lah untuk apa? Koleksi Ferrari kau. Lebih kurang. Kurang dah gitu lah. Tu tunjuklah kedai tak. Kalau hok Ferrari ada nak tunjuk apa Formula 1 hok Ferrari ke? Sekejap. Aku ambil bentar dah. Saya ingat dulu lah. Mana ada. Kau ajak nak bubuh so video dah ya. Kalau isi Formula 1 tapi Formula 1 kau tak lekat mana lagi. Kok mana kau boleh lah. Kau apa? Kalau koleksi Formula 1 ni memang lecing lalu. Kau boleh buat apa ya? Putih ada dipek. Pak putih. Kau beli resale lah, mahal lah ni. Kena ada lah Ferrari ni. Champion Michael Schumacher kot, legend sampai kahwin dulu. Dengan Michael Schumacher naik online dulu. Tapi kat ni peton baru ni. Skoda tu lah. Untuk apa koleksi Ferrari kahwin, hak mana kahwin ada. Nak kata lekat, boleh lah lekat lah juga untuk apa mainline ni. Boleh lah lekat dah rasa. Itu kau ada juga Jopo kalau Jopo Sorua kau beli juga di pack tu. Gitulah dulu. Koleksi Ferrari kau update. Ada video Ferrari-nya tapi kau nak update lah hot terbaru. Ni tahun 2020 juga. Kek dia kau tak ingat kek ni. Ni hot terbaru. Nak pergi tu lah. Kena ke apa? Jehu dia tu. Ni ada gitu lah. Kalau nak perfect belakang tak.
Gitulah Ferrari kau. Antara koleksi yang kau minat juga lah. InsyaAllah kita kumpul lagi kalau ada petang baru. Masuk tak terbit lagi petang baru. Okey, terbaru ni ada ke? Boleh ingat, aku tengok lagi. Masuk ulangi hok ni ya. So. Tengok kisah kereta dah. Dengan kata Saga pula kita terbit. Saga warna biru. Aduh, gege pula lah ni. Tu kes terusnya kot. Nak boleh payah lah tu Saga biru. Lepas tu buat Saga biru, lepas tu kat betul 31 Ogos ni maknya tepek di apa Saga burung. Kalau letak. Aduh, buat lebih tenang ketek dok. 3 tahun dah dulu. Tapi kat hunting tetap hunting kalau jumpa duit mata beli. Tak kau daripada Saga burung. Saga burung hok merah. Tak boleh banyak mana aduh. Merah orang putih paling putih. Hok tepek dia so paling putih gitu. Kalau kau buat custom dulu rasa. Adalah hok molek kau 3. 3 lah. Tak apalah. Sekadar ada kalau kau Saga putih banyak asal 50 putih. Oh, sekadar tu sajalah dulu. Happy hunting lah mana rakyat-rakyat sahabi. Hari ni boleh juga putih. Mabu apa? Mabu kereta Batman. Kereta Spiderman. Boleh lah. Okey. Selamat Hari Raya lah belakang. Nak raya dah 2-3 hari lagi. Mana puasa-puasa lah deh. Esok tu. Esok lusa tu. Hari Arafah ke apa tu. Molek tu. Doa-doa lah untuk kesejahteraan kita dunia akhirat ke apa tak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Apa? Mana menunaikan haji tu selamat menunaikan haji dapat haji mabrur lah. Dan juga selamat hok mana apa balik gaya-gaya haji tu apa semua. Hati-hati jalan raya lah deh. Okey. Kau apa sekali lah klik Malay Raya. Esok kerja lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.